Berhenti! Cik Lina, awak disyaki menyeleweng dana syarikat, memasukkan akaun, terlibat dalam rasuah dan sogokan. Awak juga menceroboh rumah orang dan mencederakan orang. Sila ikut kami ke balai untuk bantu siasatan. Jangan nak seronok sangat ya. Aku akan balik dan rampas semua milik aku. Jalan! Mak, saya tahu Mak suka kek. Semua kek ni Sui Chen buat sendiri untuk Mak. Pengerusi, saya tak pasti Puan suka perisa apa. Jadi, saya buat beberapa jenis kek. Harap Puan suka. Tak sangka kamu ada bakat juga dalam buat kek. Kamu tak terkejut tadi kan? Oh, tak ada. Perebutan dan tikam belakang dalam keluarga kaya pasti akan berulang. Kamu rasa kamu boleh biasakan diri? Mak, janganlah setiap kali Mak nak... tengah tanya dia, bukannya kamu. Kamu dah tak kenal saya. Maaf. Saya lapkan. Puan ikut saya ke bilik persalinan untuk bersihkan diri ya. Puan Lin, untuk gaun ni... Tak ambil baju dari pembantu saya? Tak ada. Potongan baju tu agak kaku sikit. Bahunya saya rasa terlalu ketat, Puan. Jadual Puan malam ni padat. Selepas majlis pula, Puan kena terus ke lapangan terbang. Sekurang-kurangnya lebih 10 jam dalam kapal terbang. Gaun tu tak sesuai untuk duduk lama dan tak selesa untuk bergerak. Kamu belajar fashion design? Bagi saya, sehelai pakaian bukan sekadar hiasan. Kalau pakaian tu tak mampu mewakili kehidupan dan perasaan seseorang, maka pakaian tu hanya sekadar kain biasa. Nama kamu siapa? Saya Sui Chen.